kau je cakap aku dah penipu Aku datang kampung ni nak cari rezeki yang halal. Datang sini buat apa? Aku tanya kau. Kau kenapa masalah kau? Kena kereta aku lah. Kau ni memang cari pasal tau. Kau tunggu sekejap Kau buka. Buka. Something. Kau keluar sekarang. Kau keluar sekarang. Keluarlah. Keluar. Apa bunyi bising Kau tu? keluar sekarang. Keluar. Masya Allah. Abah Haji. Keluar sekarang. Abah Haji. Keluar. Sini cepat. Ha? Cepat sikit. Ada orang bergaduh kat depan rumah kita ni. Apa? Cepat Abah Haji. Allah. Cepat. Pergi. Apa lagi? Sini kain. Kain? Bagi tukar kain. Cepat sikit. Alah, Cepat sikit. Kain kau orang tu. Tukar kain tu dulu. Hei. Mati pula anak aku ni sekarang. Abah Haji, cepat sikit. Ya. Hei. Tadi kau berani cakap keluarlah cepat. Tu aku pukul kereta kau. Aku. Berhenti. Pakcik, Samseng kampung ni cari pasal dulu dengan saya. Sudah, berhenti. Saya kata berhenti. Pakcik ni kenapa? Ke pakcik ni pun sama juga Samseng kampung ni? Hai, kamu tak kenal orang rupanya. Saya ni ketua kampung dekat sini. Tahu? Udah, pergi balik.